Welcome to my channel. Kita pergi mana? Kita pergi ke Mersing Harbour Center untuk kita pergi naik boat. Ubak mabuk belum makan lagi Makan dulu. Baru kita pergi. Relax kan, Bik. Tak tahu je. Mama Snorkeling. Kena makan. Kena makan. Dah mabuk tu. Dah tahu kita mabuk kena makan ubahan. Tak boleh. Nanti kiok rugi je bagi. Dia makan ubat mabuk. Tu situ je ada food court tu. Kita sudah sampai. Menunggu nak masuk parking. Ya, sebab sudah lama kita pergi sampai. Ya. Kita sudah sampai. Dah ni tak ada. Check parking. Rawak Iceland marketing office yang tu tadi tu. Jom Mustang lah. Sarapan dulu. Ayah makan dulu. Mama makan dulu. Bismillah. Kita dah nak naik boat. Liverpool. Kita dah naik. Bismillah. Kita dah gerak. Banyak kereta. Banyak jam. Dah naik ferry tu? Bujang ferry. Sampai ada orang hiking ya ke atas. Sini apa lihat kat pulau? Hiking. Sarapan dengan hiking kat sini. Punya lakat duduk bawah. Boleh nanti. Tu mandi boleh tu. Hiking boleh. Nak tidur. Sampai kat mana? Pulau Sibu Kukus. Sibu Tikus. Cantik weh Aidil. Cantik. An hiking ya. Pulau baru. Pulau Sibu. Pulau Sibu baru. Pulau Sibu Kukus. Sibu Kukus. Mencabar ya. Awal-awal lagi dah mencabar ni. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni baru nak first trail. Atas lagi. Masya Allah. Setelah hiking. Siap ada tali ni. Tak pergi mana pun. Sekosong-kosong satu dua je. Nak menampak tu je tinggi. This is the view. Alhamdulillah. Shot drone dulu. Atas. Sini kita dah naik, kita dah ambil gambar. Jom turun tempat yang sama. Macam tu kena turun menapak. Sikit-sikit. Let's go. Bismillah. Kita nasi lemak. Macam kenyang lagi. Nasi lemak. Kunci. Apa nanti? Jangan bawa naik atas boat. Itulah. Apa dia? Pulau Tetek. Bola tetek. Bukan jerut minta maaf Memang nama dia Macam kita jauh. Faham je lah. Daripada jauh kita nampak. So spot kita kat sini, kita ambil gambar. View ni. You tetek. View Tetek. Okay.
roller coaster ni. Roller coaster. Pulau Ibol. Jom atas gunung. Oh. Sejam sini Pulau Ibol. Ibol. Alam. Disuruh terjun Abi. Macam mana nak terjun? Okey, terjun. Okey. Jom kita pergi sana, Abi. Abi, sana. Okey. Abi, sini. Saya letak tadi. Apa? Ni, Abi melentang. Abi tolak. Ada orang nak lompat tu. Kat atas. Gayat. Slow, slow. Bebas, 1, 2, 3, ha. Biru, nampak biru. Okey, kita nak masuk ruang-ruang ni. Kita masuk ruang ni. Cantik tengok atas. Nama segi curam-curam. Kita masuk dalam lagi sampai hujung sana. Kita pergi. Jadi kita ambil gambar. Let's go. Transformer. Ada, sorry. Saya tengok jari dah tahu dah. Transformer. Satu, dua, tiga. Ayah, kenapa tak mau turun? Kenapa tak nak turun? Malas tu. Okey. Sini. Apa dia? Ke sini. Pegang. Makan tengah hari nasi ayam. Ini apa dia tak tahu. Chicken rice shop. Okey. Itulah kuat. Air tengah pasang lagi. Ini ayam guys di tepi pantai.
lunch dulu. Dah makan. Nak snorkeling sekejap lagi. Ini pulau. Pulau apa ni? Pulau tinggi. Pulau tinggi. Tinggi sekali. Nampak? Setengah jam. Setengah jam Kita sampai mana, Bi? Sekarang berada di Pulau Tinggi. Di Pulau Tinggi kita sini ada satu perkampungan. Itu sekolah dia, masjid dia. Setengah jam. Kita ada setengah jam kat sini. Cantik. Tu tengah buat apa tu? Tahu, mancing. Mancing lah. Manager. Manager je. Mama PA. Eksekutif kanan. Penolong eksekutif kanan. Oh, ini kalau matahari naik ni lawa ni biru. Tak ada rezeki. Mendung hari ni. Ya, kan. Sini Tak ada penyu. Taman Laut Pulau Tinggi. Ni yang kita nak. Tanjung Balang Pulau Tinggi Johor. Tengok rumah siapa biru? Lawa. Apa dia hati? Siang. Dia tak aktif pun sebab tak terbang. Ada kedai kat situ satu. Ada orang kampung je. Dekat luar je. Sini je. Tak dekat luar.
sekolah dia. Ada kat sini. Mana mainnya? Memang nak gila dia pekan dia beli apa-apa. Bungkus dulu. Bentar dia nak buat masakan malam. Malam kita mesti lapar. Sebab siang dah mandi. Dia ni berapa kali kencing? Sama lah. Ni pun rasa saya macam dah terlupa dah di daratan atau di lautan. Nak kencing dari luar. Dia cakap keluar sendiri. Apa yang jadi belakang ni? Cantik lah jalan dia buat macam Australia dia. Kalau dia ada snorkeling tadi ni. Ha? Itulah. Berapa pula dah kita pergi school? Baru 5 je. Satu lagi kot. Sini ada satu lagi kedai. Kedai apa lah? Jalan Cina tadi kat sini semua. Kami sudah buka minuman dan makanan ringan. Masakan panjang jam 2 petang. Tu ada kopi cake tu. Boleh lah. Ni saya WhatsApp mama. Ni banyak lagi. Air kelapa tu air kelapa sebiji ya. Nasi goreng. Sedap. Sedap. Okey ya, sedap. Banget. View dia hari ini. Tak pergi dia rawa. Asrama. Okey ya, sedap. Sudah kenyang? Ayo kita pulang. Jom. Kita nak makan yang suka pula. Masak pula malam ini. Wah, ikan bilis. Ni ikan mana ni? Ikan bilis guys. Ikan bilis. Berdiri renyut. Gila. Kalau sauk ni ya. Kita dah gonggang tapak kat UP kan. Sini. Kang bahis kan. Tunggu dulu. Malam lagi. Tapi tadi nampak gelap macam ni juga. Di sini mungkin ada tempat apa? Makanan ni mungkin ada. Nelayan orang kampung cari ikan juga. Ni kena tak abang tu juga dia tak harus dengan keadaan cuaca dia macam mana. Tak ada dia gapin. Dia gapin dah pisau pun sakit.
Dah sampai jeti. Sampai jeti. Katanya ribut tadi kat sini. Habis basah. Masih sampai ada ribut tak? Sudah ribut. Habis. Dia dah angkat balik. Owner ni angkat balik. Tapi you punya macam ada air kan? You punya tengok itu brown sheet semua air. Brown sheet ada air. Brown sheet. Ground sheet memang ada air. Dalam tak tahu. Sekarang bukakan lampu lah. Ambil lampu. Sekejap. Lampu tu tak ada bateri. Kita tinggal satu. Tak guna buka lagi. Kejap je. Ambil lampu yang DIY semalam ni. Mana nak? Tak sini satu. Kat mana? Tak tahu rumah lah. Dalam kena. Kita tengok apa jadi di dalam. Alhamdulillah dalam okey. Ambil lampu dulu nak tanya ni dulu. Ya, okey. Sebab ayam. Ayam Daripada seksi sakit perut baik tak ayam makan itu. kita makan. Setelah Sakit perut ayam. ribut, kita habiskan makanan cepat. Minum malam. Mana itu? Wah, itu ketam ah. Boleh makan ke itu? Mana boleh makan ah? Cannot eat lah that one. Okay. Baik. Selepas ada satu kata. Selepas ada satu katak. Kak, dekat pantai sana. Petang. Ya, petang. Malam ni banyak tau tengok. Katak. Malah dah besar. Ya. Nanti mau pergi tangkap. Mau pergi tangkap kau? Kita takut. Katak saya tak masak. Jangan letak katak lah. Katak nanti masuk dalam itu ni. Kemah. Ini habis semua habis. Tanggul. Masak dia tu. Dia tak ada macam apa? Macam Apa dia? Torok anti Jadi Melayu kan. dia takut ketam tang ada. Betul Apa? tak? Tidak Macam ni lah. Hitam-hitam. Dah nipah kot. kan. Ketam pasir. Enam batu. Pakcik tu kata dia balik pukul 2. Tu yang dia tak tahu. Sibuk tu dia kata dia balik rumah pukul 2. Okey lah. Pakcik yang jaga kat depan tu tadi dia ada. Tadi orang kata
Kenapa ni? Apa jadinya? Dia kata Bending. tunggu. Saya balik kejap je dia kata. Bending. Tak tahu. Tapi kenapa air hujan ada lagi kat atas kamera? Dia lepas tu tak apa? Matahari tak ada. Toilet dia kat sini. Kereta pun basah kan? Mana sedap peng-peng ni peng ni. Lebih kurang. Dapat lagi? Wah, boleh masak ni. Betul-betul boleh masak ni. Banyak. Ini lain. Itu lain. Ini yang tadi punya. Wah. Pandai ya cari. Pandai ya cari ketam. Itulah. Dari mana dia dah? Keluar ke? Bawa lampu besar dan mana nampak dari jauh. Ni ha, macam ni. Dia tarik tengok. Lampu sayang tu lagi terang kan? Lagi besar dari mana ni. Dia boleh besar, boleh kecil. Memanglah. Tolak je. Oh, macam tu. Macam tu. Ada ke ketam? Kita nak kecil ke tak ikut dia orang ni? Cari pasal. Hari ni dia malas nak mandi dah. Masuk gigi lah. Dah ngantuk ni kalau tengok dia terjuna bertidur ni. Kita lagi cari sana. Dia jalan sebab nak bagi turun makanan je. Tak ada ke ketam? Tapi yang petang tadi dapat tu besar. Dia akan mencari tu. Okay, kita nak pergi ke sana tu ada kata ada gerbang laut. So sekarang sunrise punya dia macam ada awan banyak. So kita try lalu tepi pantai ni kalau boleh. We try, just try. If cannot, we just use the main road. Okay. Good morning guys. Hari ni hari keempat. Kita nak jogging. Nak pergi tengok ada pintu gerbang kat sana. Kita boleh lari kat jalan. Ha? Boleh lari kat jalan pantai. Sekarang kau apa ni? Sekarang pukul 6.50. 6.50. Sunrise kalau ikutkan 6.55. Hati-hati sikit takut dia gelus. Okey, boleh enjoy. Yes. Okay. Hari ni air naik Air pasang. Ombak dia agak kuat. Kalau tadi petang-petang air surut dia tenang je. Okay. Kita tengok dia sampai tak kawasan ni. Dia sampai sini 2.2 kilo. Jalan lagi hiking tak tahu apa kilo. Okay. Kita cuba. Banyak ketam guys kat sini. Matahari pun dah terbit. Dah mengeluarkan
Cahayanya bisa balik awal-awal. Ada sikit lagi nak sampai ke situ. Sorry sikit. So, kita update. Boleh sampai ke sana ke tak? Kalanya nak pergi sana. Tengok. Dah 1.4 kilo kita berjalan. Baru pukul 7.10. 21 minit. Sini lagi banyak campsite ya. Tapi dia penuh. Dia banyak tukang ongok juga. Dia dah buat siap-siap. Tengok. Ada bulan. Ada apa kat sana tu. Macam-macam. Tempat tampak rekreasi pun ada juga. Dia ada meja kat sana. So kita tengok boleh tak lepas kat situ. Harap boleh lah. Kita nak hiking pula ke atas gerbangnya. Santai bawa barang. Naik kayak. Ini penghujungnya. Alhamdulillah nampak daratan di situ. Ini Pantai Mawar. Ini Pantai Ada Mawar. satu place ni. Ha? Boleh juga. Banyak ketam situ. Boleh juga. Tempat tujuan kita ke sana kot. Katanya ada pintu gerbang. So kita try tengok ada hiking trail kat sini. So macam kita daripada kita punya campsite dah 2.41 kilo. So kita tambah lagi dalam lebih kurang 600 meter ke dalam kot. So we will try. Mungkin pergi balik jadi 6 kilo lah. Ya, dia tulis kat situ laluan ke Gebang Laut. So ikut je laluan ni. Tengok insyaAllah lepas sampai ke tak. Ni ya. Laluan ke Gebang Laut. Nampak proper lah. Baru sampai sini lah. Ke atas lagi tak tahulah. Ya, pokok dia. Okey. Kepala jaga. Okey. Selamat datang. Ya, ini yang kita cari. Mari kita. Oh. Okay, ini dia hike. Okey, Ini hike. lihat jap. Nampak tu? Ada tali kan? Tekan. Jap, Bi. Tunggu jap. Sabar. Kau sini Syah. Kita boleh naik? Okey. Sudah lepas naik yang tinggi ni, kita akan turun ke sana. Tu nampak tu gerbang laut tu. Height dari sana lebih kurang daripada 10 meter punya naik. Tadi 10 meter, 20 meter kat puncak ni. So height dari sana, dia akan lalu sini, akan turun pula sini. Ni ada tangga lah. So nampak nice place ya. Okay, situ adalah gerbang lautnya. Nanti kita akan turun ke situ, insyaAllah. So jarak dia ke bukit ni dalam 690 meter lah daripada tempat masuk tadi. Okey, kita dah naik atas ni. Okey, go. Sampai ke sana. Bismillah. Dah. Videonya.
1, 2, jap. 1, 2. Lagi satu. Sekejap Sang. Okey, 1, 2. Okey, turun. Hai. Boleh. Okey, sampai. Nice. Let's go. Okey, kita dari sana. Kita nak dapatkan ini. Ini dia gerbang laut dekat Pulau Mawar Mersing. Wah, cantik. Okay, ni lah yang kita cari-cari. Village ni cantik guys. Dia punya ni susah nak jumpa lah kat mana-mana. Tapi dengan effort naik tu je dah boleh nampak. Oh, di sebaliknya ada pantai. Ada batu-batuan macam ni. Kat sana pula kita ambil gambar. Abi ambil ni. Jom. Balik, kita dah sampai kat sini. Let's go. Let's go. Our time. Our campsite. Ya. Nah, Jom kita balik. Kita balik. Kita masak-masak, kita makan. Kemas-kemas. Lepas tu ambil kita balik. Batu belang nanti kita tutup juga. Boleh ke? Boleh ke sampai? Kita nak itu tu. Okey. Jom. Jogging sikit. Sikit lagi nak sampai. Okey, hari ni kita jogging ya. Pergi pantai. Dia bercamping. Dia kan camping saja. Pergi balik dalam 6. Okey, nak balik dah. Bye-bye. See you again. I love you. Yalah, sabarlah. Okay. Thank you very much. I love you. Kita dah wangi. Itulah Mama Masya. Lepas ni mana pula? Pos Kuala Mu? Lepas ni mana? Pos Kuala Mu. Pos Kuala Mu? Camping. Bau sejuk. Sejuk lah. Bye. Elok dah. Hantar sampai sana beritahu. Abi, kenapa tu? Bunyi brake dia. Dia spin tire. Kita menunggu giliran nak lalu ke Penyabong. Sesak ya. Oh ya Allah. Keadaan ni pula Penyabong ramai orang beratur. Kena pergi hari weekend saja. Weekdays. Nak pusing balik lah. Jamnya berdoyot-doyot. Kita tekan. Jamnya macam ni guys. Tak worth it. Tak worth it dah datang. Skip je benda ni. Tak payah datang. Nak datang jalan kaki okey, boleh. kaki tu Tapi naik motor. untuk naik kereta no. No. It's not worth it.
Tak ada apa. Semua view saja. Ya, sampai king pun sampai sangkut ha. Ikut lakinya. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Okay, that's the view. Orang kata macam Bali tu, tapi itulah nak ambil gambar pada jam dengan kereta je korang. Lupakanlah. Tengok tu ha. Dengan kipas-kipas semua panas je tu. Saya ambil. Jadi kat sini kat sana. Sini memang cantik lah pemandangannya. Cantik lah, tapi itulah. Untuk naik Kau ni kereta, nampak aku nak turun, kau nak turun juga. Okay, that's all. That's all. That's all for Gunung apa? Penyabung. Boleh skip. Kalau ramai orang, skip saja. Okay, bye. Okay, kita dah nak naik jambatan Endau Rompin. Bye-bye Johor. Kita dah nak masuk Pahang. We will meet again Johor. Mersing Johor. Kita nampak kat sini dia punya border. White border. Ha. Ada ikan bakar Endau. Endau ni tempat naik ikan kat ni. Lagi tengok nelayan-nelayan lagi besar daripada Mersing tu. Itu kan. Bye-bye Johor. Tu nampak tu Pahang punya menara. Di belah sana menara Johor, ni belah menara Pahang. Ada gading gajah. Jadilah. Kita sampai dah Kuala Lumpur. Makan dulu lunch. Kita pergi cari kedai-kedai apa yang boleh dimakan dekat pantai hiburan guys. Ya. Pasar besar Kuala Lumpur. Masa datang kita dah makan udangan lah. So hari ni kita pergi ke pantai lah. Park Kuala Lumpur. Sudah sampai. Tamat pantai hiburan. Pantai hiburan. Di sini memang kita kena berhibur sahaja. Okay, ni kedai atas sikit daripada Medan Selera. Celup tepung ni guling-galah habis semua. Wow. Menu-menu dia ada apa? Wow. Banyak. Jadi tak rasa sama dia. Okay, dah. Tak. Lembut. Okey, kalau okey. Ya. Panas. Panas. Kita dia ambil Allah lah. Tapi dia datang hantar lagi. Yang larikan punya baru-baru ni kan. Dia tu pun panas kah? Hidang goreng dia pun ada. Jangan kotor dah dulu jangan. Besar guys. Besar. Besar. Berapa ringgit ni? Tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kari. Macam mirip punya style. Ini dia macam apa tu? Pedas. Okey. Apa kah? Ini sedap. Makan dulu, makan dulu. Ikan. Nanti kalau jumpa panggil suruh dia bungkus. Thank you for watching.